Nombor satu yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya first act. First act dalam 30 ke 40 minit tu untuk dia set up, memang kau akan rasa bosan and then agak slow gila dia punya pace pada first act, 30 ke 40 minit something like that lah. Bila dia dah masuk Running Man, barulah kita nampak interesting moment tu start ada. Nombor dua pula yang aku kurang minat dalam filem ni adalah macam Ben ni dia ada team tau, team merah tau. Dia ada lagi 2 orang. So boleh dikatakan dia memang fokus dekat Ben ni je, tapi watak lagi 2 orang ni dia ada tunjuk macam mana diorang ni mati semua kan, tapi tak nampak perjalanan diorang, apa yang diorang buat daripada day 1 sampailah dia mampus kan. So dia tak nampak benda tu. Maybe kalau director tunjuk juga side diorang tu, aku rasa maybe lagi interesting. Nombor 3 pula yang aku tak suka adalah dia punya karakter Ben tu sendiri. Sebab kita boleh nampak Ben ni is a plot armor. Sebab dia memang kita nampak lah dia ada darah-darah sikit, tapi memang nampak dia macam uish, dia ni power sangat kan, semua benda dia boleh buat kan. So nampak lah dia plot armor kat situ.